Hello Malaysia, hello. Kenapa Endon telah menebang semua pokok dan menenggelamkan Sumatera dan juga Pulau Jawa? Ini disebabkan keadaan Endon yang terjebak hutang dengan China selama 150 tahun. Endon dengan duit yang mereka dapat daripada pembalakan Aceh, mereka membayar hutang, membeli Rafale, membeli kapal frigat Bramijaya dan juga membayar gaji pemimpin Endon iaitu Parti Gurkha. Endon ni kalau anda nak tahu, negara mereka, negara giveaway daripada Netherlands. Semasa Netherlands memberikan mereka kemerdekaan, Netherlands juga dibayar oleh Endon untuk mendapatkan kemerdekaan. Disebabkan Endon ini sebuah negara antara yang paling lemah di Asia, mereka juga tidak tahu menguruskan sebuah negara bernama Endon Dash. Jika kita lihat kehancuran Aceh disebabkan Jakarta kena bayar gaji Endon. Jika mereka tidak mampu membayar gaji ahli politik Endon, Jakarta juga akan susah kerana mereka tak dapat makan. Itulah punca Endon malas nak bantu orang Aceh dan juga mencari bisnes untuk memajukan negara Endon. Endon satu bangsa yang suka mencuri. Mereka tidak akan membayar apa-apa pun. Pada tahun 1960-an, mereka Endon percaya bahawa Endon boleh menjajah negara Asia Tenggara atas nama mereka adalah penjaga Asia. Sukarno berasal daripada seorang babu tukang angkat taik di negeri-negeri di dalam wilayah Belanda. Beza dengan Tengku Abdul Rahman, seorang yang berpelajaran dan juga keturunan bangsawan yang menjadi lawyer. Jika dibandingkan Sukarno dengan Tengku Abdul Rahman, bagai langit dengan planet. Babu jadi bos, gila wanita, beromen, pergi ke Jepun mencari wanita Jepun kerana pada masa itu wanita di negara Endon masih takut berzina. Ini sejarah Endon. Itulah sebab rondo iring ini telah menyebabkan Kalimantan, Papua, Aceh tenggelam. Pulau Jawa sudah tenggelam selepas giveaway daripada Endon. Inilah moyang-moyang Endon. Mereka memang sengaja mahu rakyat Aceh mati supaya pada masa depan orang daripada Pulau Jawa akan menduduki Aceh dan Sumatera. Ini disebabkan Pulau Jawa sudah tenggelam. Moyang Endon pada zaman dulu, mereka lah antara tentera-tentera nasional Belanda. Mereka juga telah menyerang Aceh. Ini adalah wajah-wajah pemerintah Aceh pada masa dulu. Mereka telah ditangkap oleh askar Endon dan dibinasakan. Inilah Endon. Jika anda nak tahu, Endon memang tak suka dengan orang Aceh. Mereka juga telah menyembelih orang Aceh selama beribu-ribu tahun ataupun 100 tahun. Ini kerana pada tahun zaman Belanda, orang Aceh menjadikan Endon sebagai babu. Aceh pada masa dulu banyak mengambil babu-babu daripada Pulau Jawa milik Belanda untuk bekerja di ladang-ladang rokok dan juga tembakau di Sumatera dan Aceh. Aceh dulu adalah bos kepada Sukarno. Sebab itulah Sukarno sakit hati. Beginilah ya punca kenapa Aceh banjir. Kayu-kayu ini telah dipajakkan kepada negara China oleh Endon untuk membayar hutang kereta api. Punca utama adalah China dan punca kedua adalah Endon Dash. Endon juga telah mengambil apa yang ada, termasuklah minyak, gas dan emas. Endon juga telah mengambil kayu di Aceh untuk tujuan membayar hutang kerana negara Endon tiada pelaburan. Jadi siapa mahu melabur di Endon? Endon juga tanam sawit dan jual ke China kerana Endon perlu membayar hutang. Sawit-sawit kebanyakannya milik daripada Singapura, Malaysia dan juga China. Endon cuba menanam sawit dan akhirnya negara Aceh menjadi sungai. Selepas menanam pokok, mereka juga tidak peduli masyarakat. Bila musim banjir, banyaklah orang di sekitar ladang sawit Endon akan mati. Pada tahun 2050, Pulau Jawa akan tenggelam
Sebab itulah Endon bermimpi dan bercita-cita untuk mencari tanah yang luas. Tanah Sumatera dan Kalimantan pada masa depan akan dijadikan tempat pembiakan orang Endon Dash ataupun Jawa Dash ini. Pada tahun 2050 Jawa sudah tenggelam. Jadi pada masa itu Endon akan berpindah beramai-ramai ke Bandar Aceh. Beginilah Endon ya, dia mahu bangsa-bangsa lain pupus supaya dia akan datang dan menjadi penduduk di kawasan itu. Inilah sebabnya Endon ini adalah satu bangsa dipanggil King Kong ataupun monyet jadian pada zaman datuk moyang kita Malaya. 350 tahun Endon ya telah merosak ke Asia. Belanda pun terkejutlah kenapa babunya ini sangat jahat dan juga sangat bodoh. Kita boleh lihatlah keadaan di Aceh ya. Endon tak budi janji dia jadi presiden. Bapaknya orang Endon. Wiwar Nur pun sokong Endon. Inilah nasib negara-negara yang pernah dijajah oleh Endon. Endon boleh dikatakan antara penyembah syaitan. Jika kita lihat semasa banjir di Aceh, orang Indonesia ataupun pemimpin Indonesia tidak peduli. Mereka hanya mahu Pulau Aceh tenggelam dan mereka akan dudukinya selepas ini.